Hai, saya Dini, wartawan cilik TV PSS Kupen. Kalau lihat di belakang saya, telah tiba pegawai-pegawai dari PBD Kuantan. Hari ini kami akan temu ramah tentang program Showcase KMR pada hari ini. Jom. Sekarang kita bersama dengan mak kepada Amirah Husna, Puan Suhaila. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang program hari ini boleh? Makcik memang terasa teruja sangat lah sebabnya memang produk-produk yang dia buat ni memang kreatif. Rasa macam tak puas pula rasa macam. Memang baguslah KMR ni. Memang bagus untuk sekolah, untuk murid dan untuk ibu bapa juga. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Sekarang kita bersama dengan Guru Penyelaras TS25 iaitu Ustazah Resmizura. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa kaitannya projek KMR dengan program TS25 dan matlamat utamanya di sekolah? Projek KMR ni dia merupakan salah satu modul dalam program TS25. Dia merupakan modul yang ke-6 lah, iaitu berkenaan dengan kemenjadian murid yang berkualiti. Ustazah, apakah tema projek KMR pada tahun ini? Tema kita pada tahun ini kita memilih From Waste Comes Wonder. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Saya Dini. Umi, adakah Umi berpuas hati tentang pelaksanaan showcase pada hari ini? Umi sangat-sangat berpuas hati dengan pelaksanaan showcase KMR pada hari ini yang telah kita jalankan, dan Umi rasa sangat bangga dengan persembahan dari murid-murid tahun 6 yang mana telah mendapat pujian daripada perasmi kita sendiri iaitu Cik Karumizan dan juga Cik Hamdan, dan begitu juga dengan pegawai rakan elit kita Puan Lim. Apakah harapan Umi showcase KMR untuk tahun hadapan? Untuk tahun hadapan, Umi berharap penglibatan murid bukan sahaja daripada tahun 6, tapi penglibatan murid daripada tahun 4, tahun 5 ataupun daripada tahap 1, supaya murid-murid SK Kuala Penuh ini akan menjadi murid-murid yang berdikari, yang berani bercakap, menyuarakan pendapat dan juga mempunyai keterampilan diri di hadapan tetamu ataupun orang ramai. Okey, terima kasih Umi atas penjelasan sebentar tadi. Selamat pagi Puan Lim. Puan Lim, apakah pendapat Puan Lim tentang pelaksanaan showcase pada hari ini? Saya rasa showcase hari ini sangat berjaya. Para murid-murid sekalian dapat belajar bagaimana menggunakan bahan kita semula untuk menghasilkan barang yang sangat-sangat baik dan sangat praktikal, boleh mudah disediakan dan juga praktikal untuk digunakan. Rasanya kesungguhan para pelajar itu memang ada dan kerjasama jugalah, nampak kerjasama untuk menjayakan showcase hari ini. Sangat baik. Apakah cadangan Puan Lim untuk menambahbaikkan showcase pada hari ini? Kalau nak tambah baik, rasanya dari segi produk mungkin boleh lagi dari aspek-aspek tertentu lah. Contohnya kalau yang tadi dikongsikan oleh Encik Khairul Mizan kan, mungkin dari segi eco kit bookshelf itu kan, tepi-tepi itu mesti diperhalusi supaya kalau murid pra kalau nak sentuh dasar keselamatan itu dijaga. Terima kasih Puan Lim banyak-banyak kerana datang ke sekolah kami dan melihat persembahannya. Terima kasih. Terima kasih.